Saya nak pergi balik kepada Prof. Dr. Rozami. Bila sebut tentang mimpi ni kan orang Melayu, kata-kata orang selalu sebut, orang tidur sebantai pun mimpi lain-lain. Katalah kita tidur sebelah pun, tak sama mimpi kita. Cuba balik bangkit tanya tengok orang rumah. Kan? So, apabila disebutkan mimpi ni lain-lain, orang hanya tahu tentang mimpi ni bila apa? Bila kita cerita kepada dia ataupun dikhabarkan. Jadi bagaimana sebenarnya bimbingan syarak tentang soal mimpi ni dan bagaimana Islam itu melihat penceritaan kepada mimpi seseorang itu yang akhirnya membawa kepada macam-macam. Kerana dia cerita dan kemudian bila dia cerita tu disebutkan dengan beberapa hiasan-hiasan yang akhirnya menjadikan wujudnya pelbagai tanggapan dan yang paling teruk membawa kepada kesangsian dalam soal beragama. Falyatafadhal. Okay, Ustaz Nazim, terima kasih. Sebenarnya orang yang mimpi ni adalah orang yang paling kedekut sekali. Sebab dia tak boleh ajak orang lain untuk join dia. Dan kalau dia terjaga pun dia tak boleh sambung balik mimpi dia. Tambahan pula, kalau dia tengah betul-betul nak masuk babak yang syok, tiba-tiba dia terjaga. Dia tidur balik dengan harapan nak sambung balik mimpi dia. Mimpi yang tu tak datang, dia datang mimpi lain. Inilah hakikat mimpi. Jadi bimbingan syarak dalam bab mimpi ni tuan-tuan, sebenarnya kita kena tahu dalam Islam ni Allah Azza wa Jalla beri tanggungjawab kepada manusia ni hanya kepada mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang baligh, berakal. Orang yang cukup umur, orang yang berakal. Orang yang mimpi ni orang yang tidur. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, Rufi'al qalam an thalatha, anin naim hatta yastayqiz, anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yafiq. Oh, kama qal. Nabi SAW menyebutkan, diangkat pena, diangkat tanggungjawab daripada seseorang. Maksudnya, hukum terangkat daripada 3 golongan ni. Yang pertama, daripada orang tidur sehingga dia jaga. Yang kedua, daripada orang yang budak-budak sehingga dia baligh. Yang ketiga, daripada orang gila sehingga dia sedar, sehingga dia sembuh daripada gilanya. Jadi kalau orang tidur ni, diri dia sendiri pun waktu dia tidur tu tak dibebani dengan hukum, macam mana dia nak bina benda yang dia nampak dalam tidur tu pada hukum yang lain? Mungkin ada yang kata, Nabi SAW pun tidur juga, tapi mimpi Nabi kan wahyu. Dalam hadis Nabi SAW cerita tentang mimpi dia. Antara yang sahih, yang paling masyhur, ialah Nabi SAW diberikan mimpi. Dan Nabi SAW diberikan mimpi sebelum diberi wahyu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Hadis riwayat Bukhari. Perkara pertama yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang baik dalam tidur. Nabi itu sendiri bermimpi, tapi mimpi Nabi, tidur Nabi bukan macam tidur kita. Tidur Nabi itu bukan macam tidur kita. Nabi ni mata dia pejam, tapi jiwanya jaga. Jiwa Nabi SAW tidak tidur macam tidurnya hamba. Tidak tidur macam tidurnya manusia biasa. Maka itu kita kena bezakan dulu. Itu pertama. Yang kedua, mimpi ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia bukan satu perkara melainkan hanyalah, tadi Dr. Fahmi sebut, mubashir wa muhadzir ataupun mubashir wa munzir. Pemberi berita gembira dan memberi amaran supaya kita berwaspada. Mimpi bukanlah satu benda yang kita boleh jadikan hujah untuk kita tak buat apa-apa dalam dunia ni. Ataupun bertindak atas sesuatu pada perkara yang tak diizinkan oleh syarak. Saya bagi contoh. Al-Imam Syatibi rahimahullah memberikan contoh dalam masalah ni. Dia kata, katalah seorang hakim
Dia jalankan satu kes, satu prosiding mahkamah. Kes tu kes jenayah. Ada saksi 2 orang. Dan saksi itu saksi yang saleh. Saksi yang kredibel. Dia pun dengar keterangan daripada 2 orang saksi. Keterangannya sangat-sangat selari. Keterangannya itu benar. Jadi dalam pemikiran dia, dalam penilaian dia, dia kata, betul lah saksi ni. Boleh hukum dah ni. Tiba-tiba malam dia tidur. Dia termimpi. Ada orang tua bagi tahu 2 orang saksi itu tak boleh pakai. Dia nak pakai yang mana? Nak pakai masa dia jaga ke nak pakai masa dia mimpi? Dia kena pakai yang dia jaga. Kerana mimpi sesuatu yang tidak boleh untuk disahkan kebenarannya. Sebab tu dalam ilmu hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, para ulama dia letakkan mi'yar. Dia letakkan timbangan yang dalam bahasa kita kata apa? Standard. Satu piawaian yang standard. Satu ukuran yang boleh ukur semua hadis-hadis yang ada. Jadi, sebab itu bila kita nak menilai sesebuah riwayat, nak nilai sebuah hadis, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Tak cukup 1 ataupun 2 ataupun 3, maka terus dihukum sebagai riwayat itu dhaif. Tapi kalau orang tu dia mimpi, macam mana kita nak verify mimpi yang dia tengok tu betul? Boleh jadi dia lupa. Pendetilan itu mungkin tersilap. Sedangkan dalam riwayat hadis, seorang tokoh besar seperti Imam Malik juga ada melakukan kesilapan dalam riwayat. Walaupun tak banyak, tapi manusia. Sebab itu kata para ulama hadis, al-insan ma'radun lil khata' wan nisyan. Manusia ni adalah tempat untuk berlakunya kesilapan dan lupa. Maka sebab itu, mimpi tidak boleh untuk dijadikan sebagai panduan untuk membina hukum ataupun untuk membatalkan hukum. Katalah satu orang mimpi. Dia kata, saya mimpi semalam, Palestin menang. Jadi tuan-tuan, tak payah buat apa-apa lah, insya-Allah menang. Jadi mimpi tidak boleh digunakan. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia Mauqiful Islam Minal Ilhami wal Kashfi wal Ru'a. Dia kata tak boleh mimpi dijadikan sebagai alasan untuk kita duduk tak buat apa-apa. Sebab mimpi, saya dah tahu dah mimpi mesti menang punya. Jadi tak payah buat apa-apa. Duduk aja. Kita tidur aja. Minum kopi. Tak payah buat apa-apa. Tak payah berjuang. Tak payah bincang. Sedangkan itu tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi mimpi. Allah Ta'ala beri mimpi kepada Nabi SAW sebelum daripada peperangan Uhud. Tetapi Nabi juga berusaha bersama dengan para sahabat untuk berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi, itu yang kedua. Mimpi bukanlah satu perkara yang Islam jadikan untuk kita tidak berusaha apa-apa. Sedangkan agama ni, dia diikat dengan sebab dan musabab. Yang ketiga, mimpi adalah isyarat-isyarat yang tidak dapat dipastikan maknanya, melainkan hanyalah telahan-telahan sahaja di zaman ni. Kerana Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada. Kalau Nabi Yusuf hidup zaman ni, kita boleh tanya dia, apa tafsirannya? Tapi oleh kerana dah tak ada dah Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW pun dah tak ada siapa boleh sahkan? Siapa boleh sahkan? Mimpi saya semalam apa maknanya? Saya mimpi ayam masuk dalam rumah, makan makanan saya, apa maknanya? Setiap daripada kita mempunyai tafsiran yang berbeza. Dan kita tidak boleh untuk membina hukum daripadanya. Sebab itu, ketika mana ada seorang ulama, nama dia Hisham bin Hassan, ditanya berkenaan dengan mimpi itu dan mimpi ini. Dia berpesan kepada orang yang bertanya tu. Dia kata, ittaqillah wa ahsin fil yaqadhah. Dia pesan kepada orang yang mimpi yang tanya dia tu. Dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan perbaikilah urusan kamu sewaktu mana kamu terjaga. Kerana kita ni, jangan banyak sangat cerita bab mimpi. Terutamanya tok guru. Kerana kita suka tok guru yang berjaga, bukan hanya sekadar tidur-tidur sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.